tom yum bawah RM10. Rangka ayam RM2.53. Batang seledri 60 sen, 61 sen. Daun ketumbar RM1.20. Perencah tom yum dari Eco Shop RM2.60. Tomato 2 biji RM2.05. Carrot 1 batang 54 sen. Lengkuas 37 sen. Masukkan rangka ayam. Masukkan paste tom yum. Okey. Lebihan tu jangan buang, kita kacau buang dia. Tutupkan ayam untuk dia punya kuah. Masukkan bawang dan juga carrot. Masukkan siap-siap dalam ni. Dah 5 perut. Tip tak nak bagi pahit, kena buang dia punya batang dia ni, urat dia. Macam ni. Letak banyak sikit biar dia meriah. Tutup lagi. Dah empuk macam ni, masukkan batang seledri. Masukkan tomato. Cili yang telah ditumbuk. Separuh je, takut pedas. Semua lah. Garam. Cukup rasa sikit. Ni optional. Kalau ada letak, kalau tak ada boleh skip je lah, ganti dengan garam. Satu sudu. Okey. Yang ni pun optional. Gunakan susu cair. Untuk memekatkan kita punya kuah. Akhir sekali kita tabur dengan daun ketumbar. Dah siap kita punya tom yum bawah RM10 hari ni.